Baik guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. By the way, terima kasih juga aku ucapkan kepada semua yang memilih untuk menonton lagi channel aku, video yang aku uploadkan ni. Okay, terima kasih juga yang dah pun support aku daripada first aku buat video 3 tahun lepas sampailah ke hari ni. Alright, so by the way aku dah agak lama juga aku tak upload video dekat dalam channel ni. Aku rasa dekat-dekat 2 bulan lah kot. Okay, disebabkan aku adalah kerja-kerja lain yang aku buat dan kesibukan-kesibukan yang buatkan aku tak sempat nak buat video dekat dalam channel aku ni. Alright. So, berbalik dengan apa yang aku nak kongsikan pada korang semua. Korang pun dah nampak kan apa yang aku dah letakkan dekat ruang apa tu? Thumbnail aku depan tadi sebelum korang klik masuk dekat dalam video ni. Okay. Aku nak kongsikan dekat sini antara 5 kesalahan yang pernah aku buat dulu yang aku tak nak korang pun ikut terjebak buat sama kesalahan yang aku pernah buat dulu lah. Okay. So, nak tahu apa? Jom kita start intro dulu. Okay, bekerja dalam bidang P-hailing ni guys, kita tak ada satu income yang tetap tau. Okay, macam mana orang-orang yang bekerja makan gaji dengan company ataupun dengan orang-orang lain. Okay, yang mana setiap bulan memang confirm dah. Okay, katakan 3,000 dia dapat, 3,000 memang confirm dapat dah. Kau datang kerja, kau tak datang kerja, okay, 3,000 tu memang tetap dapat dah. Tapi yang mana yang bekerja sebagai freelancer kan, yang mana yang bekerja sebagai kita panggil kerja sendiri ni, okay, kita kena kejar kan berapa target yang kita dah pun tetapkan hari ni, right? Berapa income yang kita nak hari ni, okay? Berapa income yang kita nak dapat bulan ni, okay? So kita yang kena usaha dapatkan benda tu, right? So kalau korang tersalah buat pengurusan daripada segi kewangan ni, kan, korang salah kira dia korang punya duit ataupun tak cukup dan sebagainya, nanti dia akan mendatangkan masalah. Okay, so aku nak kongsikan antara 5 kesalahan yang pernah aku buat dulu dan menyebabkan aku ada banyak masalah daripada segi kewangan ni. Duit tak cukup dan aku pun tak tahu mana pergi duit aku tu. Okay, so korang betul aku advisekan dekat sini supaya jangan ikutlah apa yang aku nak kongsikan ni. Okay, so yang pertama sekali, biasa kan kita kerja kita kerja dalam bidang industri e-hailing, P-hailing ni, biasanya kita akan dapat income setiap hari. Okay, sama ada by cash ataupun duit tu ada dalam kita punya account lah. Okay, dalam account Lalamove, Grab dan sebagainya. Right, so kita boleh keluarkan duit tu bila-bila masa yang kita nak. Okay, so mana kata bila kita dapat duit hari-hari ni kan, kita boleh gunakan duit tu sesuka hati kan, nak beli apa sekalipun tak ada masalah. Mana kata kita ada kat sini, daripada segi kewangan tu kita tak ada masalah kan, nak beli apa sekalipun boleh kita beli. Okay, termasuk juga dengan aku dulu. Okay, aku dapat duit, habis je aku buat servis ni, katakan dah petang malam macam tu, memang aku ada income beratus-ratus lah macam tu. So aku bebas time tu aku nak beli apa sekalipun, right? So aku memang enjoy dan aku beli je apa yang aku nak. Sampai aku tak ada buat apa-apa saving langsung dengan duit yang aku dapat pada hari tu. Okay, so itu adalah cara yang salah yang aku tak nak korang buat benda yang sama juga. Okay, so masalah ni dia berkait dengan yang nombor 2 ni. Right, so bila aku dapat duit yang banyak dan aku beli sesuka hati aku, yang kedua ni bila aku nak servis aku punya kereta. Okay, bila aku nak servis aku punya kereta, aku akan cari semula aku punya duit, katakan esok aku nak kena pergi berservis dah. Hari ni aku akan kerja gila-gila, kerja kau-kau daripada pagi sampai ke malam untuk aku dapatkan duit hari ni, esok aku nak kena pergi masuk servis dah. Okay? So dia agak pack lah ataupun dia agak mendatangkan stres untuk aku dapatkan satu target untuk aku pergi servis. Okay, biasanya kalau servis kereta ni 300-400 ringgit tu memang kena ada lah. Okay, kalau tak ada jumlah tu memang aku takkan pergi servis lah. Okay, sebab kita tahu kan kereta bergerak hari-hari, so memang kos pun tinggilah, kita nak kena standby at least 400 ke 500 baru aku akan pergi masuk servis. Okay, so bila aku tak ada simpanan macam ni, aku akan kejar lah kan, aku akan last minute aku akan kejar aku punya target 400 ke 500 tu untuk esok aku nak pergi servis. Kalau aku tak dapat lagi 400-500 tu, aku akan carry forward. Tak apalah, aku akan delaykan dulu. Lusanya tu esok lusanya tu baru aku akan cari lagi dan sampailah aku berjaya dapat kumpul dan 300-400 macam tu baru aku akan pergi servis. So dia akan mendatangkan masalah.
Okay, bila kita tak kumpulkan duit awal-awal, ataupun kita tak ada saving awal-awal, dia akan jadi masalah macam akulah. Right, so last minute nak kena pergi cari berapa jumlah yang aku nak untuk pergi buat servis tu. Dan yang ketiga juga, yang ketiga ni biasalah kan, kereta bergerak hari-hari. So, mesti akan ada part-part yang rosak. Okay, mesti akan ada contohnya macam tayar dah haus kan, tayar dah botak, ataupun contohnya macam brake pad dah habis kan. Ada macam-macam lagi lah bunyi-bunyi lain tu biasa. Okay, so bila benda-benda ni keluar kan, bunyi ada apa tu benda-benda yang nak kena tukar lah. So, kita perlukan kos dekat sana. So, bila aku tak ada simpan untuk yang first tadi kan, yang aku dapat duit, yang aku enjoy semua tu, dia akan mendatangkan masalah lah macam yang aku bagi tahu nombor 2 tadi, nak pergi servis dan juga nak kena tukar part ni. Okay, so tukar part ni dia bukan perlu tunggu sampai 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan macam kita buat servis servis minyak hitam tu kan. Dia akan datang bila-bila je. Okay, dia akan datang bila-bila je. Hari ni dia nak datang, dia akan datang lah. Okay, hari ni, esok lusa dia nak keluar bunyi tu, dia akan keluar lah. So, maknanya bila keluar bunyi tu, kita kena faham-faham lah. Okay, kita punya poket ni kena standby lah. So, aku punya poket memang tak standby. So, bila benda-benda tu datang, aku akan delaykan aku punya penukaran, aku punya penukaran spare part ni. Dan bila lama-lama delay, dia akan bertambah rosak dan rosak. Okay, so bila kita buat servis ni, at least kita kena ada simpanan. Yang pertama itulah yang aku bagi tahu tadi ni. Okay, jangan enjoy sangat-sangat duit yang korang dapat setiap hari ni. Yang keempat adalah aku tak ada apa-apa saving kecemasan. Okay, tak ada emergency saving apa langsung. Aku tak ada income yang aku simpan untuk aku punya kecemasan, tabung kecemasan aku lah. Contoh kan, aku tak boleh nak bekerja. Okay, contoh aku tak dapat nak bekerja, katakan aku demam, sakit dan sebagainya. So, bila kita tak bekerja, kan kita punya income pun tak ada lah. Okay, kalau kita kerja dengan orang, at least ada MC, at least kalau tak kerja ada juga income. Okay, gaji tetap jalan. Right, ini kalau kita dapat MC daripada klinik, hospital dan sebagainya, MC tu macam useless lah. Okay, useless, tak ada guna pun untuk kita nak tunjukkan dekat siapa. Kan, takkan nak bagi dekat Lalamove, takkan nak bagi dekat Grab kan. Memang dia tak pedulilah sebab kita bukan staff dia orang pun. Right? So, bila tak ada saving ataupun tak ada simpanan kecemasan ni, right? So, bila kita tak bekerja satu hari tu, okey lagi lah kan. Okay, kalau kita contohlah sakit lebih kurang dalam masa seminggu. Okay, ataupun accident kan, seminggu duduk dekat rumah. Right? Sebulan lagi teruk kan. So, mana datang income? Okay, tak ada langsung pendapatan yang kita boleh generate. Right, so that's why lah pentingnya untuk kita ada buat saving. Untuk korang buat saving dengan duit yang korang dapat setiap hari tu. Okay, so yang kelima dan last sekali adalah aku juga tak buat aku punya anggaran pendapatan bulanan yang sepatutnya memang aku kena ada benda tu. Okay, dan bila aku nak tengok balik aku punya income setiap bulan memang tak ada. Aku tak tahu berapa yang aku dapat bulan ni. Sebab setiap hari pun aku tak ada tulis aku punya income berapa, dan setiap bulan memang aku tak tahulah kan berapa jumlah yang aku nak kirakan tu. Okay, at least setiap hari kita dapat duit ni, kita kena tulis dulu dekat dalam satu buku ke, ataupun korang download apps ke kan, korang tulis dekat sana berapa income dia, dan in the end of the month nanti kita akan kira berapa total keseluruhan dia tu. Okay, sebab apa kita kena tulis macam ni? Contohnya, kita nak tengok balik bulan lepas ni. Okay, kita nak comparekan balik dengan bulan ni. Adakah bulan ni aku dapat lebih ataupun aku dapat kurang daripada bulan lepas? Kan, kalau kita tak tulis macam ni, kita tak nampak tahu kita punya income ni berapa. Right, dan kita pun tak tahu ke mana income kita ni pergi. Okay, so bila kita dapat duit tu, at least kita kena tulis dan kita comparekan dengan bulan yang lepas. So, kalau kita punya income bulan ni katakan kurang, kita nak target lebih tinggi lagi pada bulan depan. So, kita kena kerja keras lagi lah. Okay, untuk nak kejar balik target kita pada bulan depan nanti. So, bila bulan depan sampai, kita akan comparekan balik dengan bulan yang sebelum ataupun bulan sekarang ni. So, memang kita kena ada satu kalender ataupun satu kita punya buku lah untuk korang tulis berapa income yang korang dapat setiap hari, dan korang boleh kirakan balik income yang korang dapat setiap hari ni pada hujung bulan nanti. Dan korang boleh comparekan lah setiap bulan sampailah hujung tahun nanti.
Dan bila hujung tahun nanti kita akan kira keseluruhan, okay, the whole month yang kita dah pun kumpulkan untuk tahun ni, berapa yang kita dapat. Dekat situ kita boleh nampak kan berapa income yang kita boleh generate untuk setiap bulan dan juga untuk setiap tahun. Right? So itu memang aku tak ada buat lah dulu. Right? Dan ini 5 kesalahan yang aku tak nak korang buat dekat luar sana bila korang buat perkhidmatan ni lah, okay, e-hailing ke p-hailing macam ni. Okay, at least kita kena ada simpanan kan, at least kita kena ada satu jadual dan kita kena tahu pengurusan duit yang betul. Okay, so manakah video ni pun dah panjang, untuk next video akan datang aku nak kongsikan juga kepada korang macam mana cara pengurusan kewangan yang betul. Okay, macam mana cara kita nak uruskan duit yang kita dapat ni setiap hari. Apa yang kita nak kena tolak dan berapa jumlah yang kita boleh pakai. Itu penting untuk korang ada saving lah yang macam aku cakap ni. Okay, supaya korang tak terguna ataupun tak habiskan korang punya duit yang korang dapat setiap hari tu. So bila tak ada saving agak susah lah, ataupun tak ada saving dia agak mendatangkan masalah bila korang nak gunakan duit satu hari nanti. Okay, so tu je kot yang aku nak kongsikan untuk video kali ni. So kalau korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah tu. Okay, stay tune guys untuk video yang akan datang. Thanks for watching. Have a nice day. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.